ke, Sentul tak ada ke. Aku dah penat nak ulang. Hari ni aku dekat KL, mesti korang tertanya kan, kedai mana yang start masuk signboard dash oil. Mesti korang kenal Cenggong ni kan. Cenggong ni boleh kata kedai legend lah. Sebab apa aku cakap dia legend? Sebab dia ada banner ni. Banner ni adalah banner yang awal dash oil keluarkan untuk kedai-kedai dealer. Dan Cenggong jugalah yang pertama naikkan signboard dalam sejarah dash oil ni. Okay, so bila aku dah sampai kedai ni, aku tengok ada seorang brother ni comel je kan. Aku pun ajak lah dia gurau-gurau kan. Lepas dah aku dah tahu dia bos, aku ambil lah video sinematik elok-elok, cantik-cantik kan. So dekat kedai ni dia ada jual spare part lah, aksesori apa semua yang berkaitan dengan motor yang ada dekat area Sentul ni. Kedai ni dah cukup lengkap untuk korang nak cari barang-barang lah. Jadi dekat Cenggong ni juga dia ada buat servis daily lah. Itu adalah yang pertama. Dan juga dia dah expand untuk buat modified. Jadi korang yang mana nak modified, yang mana kaki kelajuan, korang tanya dia macam mana, bincang-bincang, dah explain semua apa semua kan. Dah settle. Korang kena bayar lah, mana ada free kan. Kedai ni aku suka satu sebab apa? Dia satu Malaysia. Dia Melayu pun ada, Cina pun ada, India pun ada. So untuk yang mana tanya, bang, area Sentul tak ada ke, Sentul tak ada ke, aku dah penat nak ulang. Dekat Sentul ada. Korang cari kedai Cenggong, korang search dalam map, korang akan jumpa kedai Cenggong ni. Besar-besar punya signboard dash oil ada dekat situ. Korang singgah, korang masuk ke kaunter, bang, saya nak minyak E700. Korang boleh je minta minyak apa dekat dia. Semua SKU ada dekat sini. Alright, ingat dash oil, ride dulu, memang padu.